saya nak tunjuk bagaimana cara untuk kita membalut buah mangga ataupun sebarang buah lah berada di tempat tinggi. Apa yang perlu kita ada? Botol yang terbuang macam ni, kita potongkan saja. Dia jadi macam ni lah, dua-dua kan. Selepas tu botol mineral ni kita akan tebuk. Okey, setelah kita tebuk, hujung pipe ni kita akan tebuk, dia akan lubang macam ni lah. Lubang yang kita tebuk tadi ni kita akan masukkan table type ni. Okey, kita masukkan kabel macam ni. Setelah tu kita ikat dia kat sini. Dia jadi macam ni lah. Okey, kita tebuk kat lubang sini untuk masukkan tali lubang ni. Lalu masuk tali, tarik terus. Okey. Okey, bila dah siap macam ni, kita masukkan getah. Kita masukkan plastik. Dia plastik ni kita tolong masuk kepada buah di atas pokok yang tinggi. Kita tarik kan, dia dah terikat lah. Jadi untuk pokok yang tinggi kita gunalah galah pokok kayu kan,